Polis daerah Johor Bahru Selatan sedang menjalankan siasatan terhadap kejadian pergaduhan di sebuah kedai makan di Permas Jaya pada 20 Disember 2025 malam. Video berdurasi 1 minit 29 saat tular di media sosial menunjukkan sekumpulan lelaki berpakaian gelap, kira-kira 20 orang, menyerang dua mangsa lelaki di kedai makan tersebut. Serangan bermula selepas 4 lelaki mendekati meja mangsa, memukul mereka, diikuti serangan secara serentak oleh kumpulan lain dalam masa kira-kira 35 saat. Orang awam cuba membantu mangsa sebelum kumpulan penyerang meninggalkan tempat kejadian. Hanya seorang mangsa membuat laporan polis pada jam 9.12 malam, tiada laporan daripada mangsa lain atau pemilik kedai. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat, mengesahkan siasatan akan dijalankan segera.